Nak raya ni mesti ramai yang jalan jauh kan. Ada yang balik kampung lah, lalu highway, lepas tu lalu jalan yang tak elok. Tapi sebelum korang balik kampung tu, korang ada terfikir tak pasal korang punya low arm? Pernah tak bila korang drive, korang punya kereta tu terasa macam ke kiri ke kanan? Lepas tu pula bila lalu jalan yang tak rata, steering korang tu terasa macam out of control. Ramai yang salahkan tayar, tapi sebenarnya bukan itu punca dia. Punca dia dekat bawah kereta korang. So kalau kereta korang dah ada simptom macam aku cakap tadi, ni KYB ada low arm untuk kereta korang. Low arm ni fungsi dia untuk pegang dan stabilkan kedudukan tayar kereta korang. Dia sambungkan suspension dengan bodi kereta. Kalau part ni tak solid, alignment boleh lari, handling korang pun akan tertijas. Kalau bush korang dah crack ataupun ball joint korang dah longgar, bila korang ambil corner ataupun korang brake secara mengejut, kereta korang akan lost control. Hilang kestabilan lah orang kata. Low arm daripada KYB ni, dia mengikut spek OEM tau. Lepas tu, dia punya material tak lasak, dia punya fitment pun cun-cun je. So, lepas je korang pasang KYB punya low arm ni, korang punya steering akan terasa lebih tegap dan lebih mantap. So, hari raya ni kita nak balik kampung dengan selamat dan selesa. Bukannya pergi beraya dekat bengkel. Itu pun kalau bengkel buka lah time-time raya ni. Apa-apa pun, KYB ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin.